Ada malaikat yang Allah tugaskan dia tulis pahala amal ibadat kita, walaupun kita dah tak mampu nak buat kerana ada musibah. Contoh, tuan-tuan rajin ke masjid. Tiba-tiba na'udzubillah berlaku kemalangan ke apa ke, sakit ke apa, menyebabkan tuan-tuan tak dapat dah nak datang ke masjid. Mana kalau nak datang pun menyusahkan orang dengan tongkat kita, dengan kursi roda. Jadi susah nak cari orang tolak. Jadi akhirnya dia dah tak boleh ke masjid seperti biasa. Walaupun tuan-tuan semayang di rumah, tuan-tuan akan ditulis pahala oleh malaikat sama semayang di masjid juga. Atau masa kita COVID dulu kan, kita dah selalu pergi masjid, tiba-tiba pemerintah arah tutup masjid kerana tak nak ada masalah penyakit. Jadi kita pun sedih, dah tak boleh pergi ke masjid. Disebabkan kita ni orang yang konsisten istiqamah ke masjid sebelum COVID, sepanjang COVID tu kita semayang di rumah, pahalanya sama semayang di masjid. Apa dalilnya? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza batalallahu al-mu'mina bi bala'in fi jasadihi, qala lil malak." Apabila Allah uji seorang hambanya dengan bencana, sama ada pada tubuhnya, pada sekelilingnya, maka Allah akan perintahkan kepada malaikat, "Uktub lahu salihu amalihi allazi kana ya'maluhu, fa in syafahu ghasalahu wa tahharahu wa in qabadahu ghafara lahu wa rahimahu." Wahai malaikat, tetaplah engkau menulis macam biasa segala pahala yang Pak Haji ni buat sebelum dia sakit. Sebelum ni dia selalu pergi ke masjid, sekarang dah tak pergi. Tak apa, kau tulis macam biasa. Macam biasa saja. Itu rahmat aku kepada orang ini. Ini hadis riwayat Ibnu Syaibah, Imam Ahmad dan juga Al-Baihaqi. Sebab itulah pentingnya kita istiqamah buat ibadat. Takdir tak dapat buat, masih ditulis pahala. Tapi kalau semayang Jumaat seminggu sekali, tak ada. tak konsisten lah ke masjid itu. Itu yang kedua, amalannya kalau kita buat, walaupun kita tak buat, tetap dapat pahala juga. Yang ketiga, kata ulama, masa bila kita ni tak buat pun amalan, masih dapat pahala. Yang ketiga, kata ulama, apabila kita niat yang kuat untuk nak beramal tapi tak dapat. Dia beza yang kedua. Yang kedua tadi, dia nak buat tapi terhalang. Tapi yang ketiga ni, dia memang confirm tak boleh buat, tapi tetap nak buat. Apa contohnya? Ni contoh, ibu-ibu jangan marah. Contohnya tuan-tuan pasal niat nak poligami, misalnya. Dan memang tuan-tuan tahu, tuan-tuan takkan mampu buat. Pertama, isteri garang. Itu kita nombor satu, tak berani kita. Yang kedua, anak pun garang-garang juga. Kalau aku kahwin baru, tidur Petronas aku jawabnya. Semua handa-handa, tak berani. Duit pun tak ada. Badan pun tak berapa sihat, dah 70. Yalah, ada orang kata makanlah ubat ke apa ke. Ya kadang, torchlight tu boleh ganti bateri, tapi kalau mentol terbakar pun tak guna juga. Mentol terbakar, tak boleh pakai juga torchlight. Ni contoh. Jadi kita pun dah sukat-sukat, aku memang tak mampu lah. Tapi dalam hati ada. Dapatlah pahala. Pahala niat kita panggil ya. Pasal niat dia panggil. Ini contoh yang paling mudah nak faham. Mana kita nak buat dan kita memang tahu kita tak akan mampu buat. Tapi niat tu masih ada lagi. Tak menolak dan menafikan syariat lah. Cuma sebab tak berani. Tuan-tuan, dia poligami ni bukan kira kemampuan, keberanian. Kalau tuan-tuan tahan bergaduh, boleh tidur surau Petronas, boleh raya seorang-seorang, boleh naik bas tidur belakang seorang-seorang, kain plekat tak jumpa, butang baju Melayu tak jumpa, makan tak jaga, semua dah tak jaga kehidupan, silakan. Panjang pula cerita ni sekarang ya. Tapi begitulah, orang yang buat ni betul-betul dia memiliki kehebatan. Jadi kita yang tak hebat ni pasal niat sajalah. Maknanya dia memang tahu dia tak mampu, tapi dia ada niat sajalah. Baik, apakah pula amalan-amalan yang kalau kita buat, amalan tu sedikit tapi pahalanya berbukit. Ini saya share tuan-tuan, mana yang sempat, mana yang tak sempat, sama lain tahun lah.
Sebab amalannya tuan-tuan ada 600 amalan. Mustahil saya cerita semua malam ini. Mana yang sempat-sempat lah ya. Pertama sekali amalan yang sikit tapi pahala berbukit. Ini dia punya pahala juta. Main juta. Bukannya puluh-puluh. Juta. Dalam satu hadis Nabi pernah menyebut, siapa-siapa masuk pasar, kemudian dia membaca zikir, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca zikir itu masuk pasar, Allah akan catat baginya 1,000,000 kebaikan. Dan Allah hapus kepadanya 1,000,000 kesalahan. Dan Allah bina untuk dia satu rumah dalam surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Contoh tuan-tuan pergi ke bazar sebelah ni kan. Itu kira pasar lah. Langkah masuk gerai itu terus baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul ham. Biadihil khair. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat 1,000,000 pahala. Allah punya kasih sayang dia. Jangan tanya kenapa pula banyak pula pahala Tuhan bagi. Dulu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah dia petikai. Nabi sebut, siapa-siapa baca Qul huwallahu ahad 10 kali satu hari, dia dapat satu istana dalam surga. Umar kata, ya Rasul, takkanlah baca Qul huwallahu 10 kali dapat surga. Lainlah baca surah Yasin, Al-Baqarah ke, yang susah-susah ni. Qul huwallah, siapa-siapa boleh baca agak-agak lah dapat istana dalam surga. Dapat rumah kos rendah jadilah. Ini istana. Nabi marah Umar. Allah maha kaya. Dia boleh bagi apa yang dia suka. Habis kalau saya baca 20 kali, lebih banyak lagi Tuhan boleh sedia untuk engkau. Jadi tuan-tuan jangan petikai. Kenapa baca zikir itu berdapat 1,000,000 pahala? Kasih sayang Allah. Allah beri tawaran untuk kita, sebab tak ramai orang masuk pasar baca doa. Tak ramai. Mana ada orang masuk pasar baca doa, masuk tandas pun tak baca doa. Ini pula masuk pasar. Itu satu. Ada satu zikir amalan. Kalau tuan-tuan amal, ni yang kedua ya. Tuan-tuan dapat, malam ni kita cerita juta-juta lah, tak main puluh-puluh ni. Dia juta pun. Kita bisnes kita juta-juta je. Ada satu zikir, tuan-tuan kalau amal, tuan-tuan dapat 40 juta kebaikan. Ada satu hadis Nabi sebut, siapa-siapa yang membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan ahadan samadan lam yattakhidz sahibatun wala waladan walam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca ni 10 kali, Allah akan tulis baginya 40 juta kebaikan. Ni hadis riwayat Imam Tirmizi. Bagi yang tak sempat salin, nanti saya tengok banyak kamera ni, tuan-tuan rewind balik je lah yang diorang buat live. Kalau live, saya pun tak tahu mana disiarkan. Nanti checkkan balik, salinkan balik. Pahalanya juta. Sebab tak ramai orang nak amal. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang mudah sikit lah. Amalan sedikit tetapi pahalanya luar biasa. Iaitu menjaga mak. Walaupun susah, tapi bukanlah nak kena pergi ke Mekah ke apa, jaga mak. Duduk dengan mak. Ada seorang pemuda zaman Nabi, dulu dia datang jumpa Nabi, dia tanya, Ya Rasulullah, inni ashtahil jihad wa inni la aqdir alaih. Ya Rasul, saya ni nak berjihad tapi tak mampu. Ada family apa semua jadi susah. Nabi tanya, hal baqiya ahadu min walidaik? Mak bapak masih ada ke? Sahabat ni kata, bapak dah tak ada. Ummi, mak ada lagi. Maka kata Nabi, fattaqillah fiha, fa iza fa'alta zalika fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun. Fa iza da'at kal ummaka fattaqillah wa bi rabbaha wa birriha. Nabi sebut, bertakwalah kepada Allah dalam kau menjaga mak engkau. Kalau engkau jaga elok-elok, engkau dapat pahala sama macam orang buat haji, macam orang umrah, macam orang berjihad. Kalau mak engkau panggil engkau, kau ingat pada Allah, buat baiklah kepada mak engkau. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi untunglah tuan-tuan yang ditakdirkan mak masih ada dan dapat kita santuni mak kita. Maknanya mak telefon, kita datang, mak panggil, datang. Itu besar pahala tuan-tuan, besar pahala. Seperti orang berjihad. Mana amalan simple, tapi pahalanya luar biasa. Macam berjihad.
Itu yang ketiga.